Nanti macam orang ingat macam sombongnya. Kadang hidup ni simple je, kadang pening nak pilih. So, kalau hidup kita diuji, pilihan mana yang kita akan pilih? I memang need my support system in my life because itulah kekuatan I. Because kalau I terus menyendiri, that will be very hard for me. Maybe nak sembuh tu boleh, tapi it will take time. Dengan ada support system, I think that will facilitate your recovery process lah. Saya ni orang yang tak boleh duduk seorang-seorang. Saya kena cari orang, kena cari yang kawan-kawan circle saya. Tapi biasa masa yang seorang tu kena ada sekejap. Sekejap je, saya tak boleh lama-lama seorang-seorang. Lepas tu saya akan terus cari sokongan daripada kawan-kawan yang kita betul-betul boleh percaya lah. Kalau kita mau minta support daripada someone pun, sampai bila-bila pun kita kena rely on someone. Sampai sekarang saya cuba untuk selesaikan dengan sendirilah macam tu. Tapi kalau saya betul-betul terdesak, kalau saya pun ada partner, saya cuba untuk rely on someone else lah. I sebenarnya adalah seorang yang introvert, tapi disebabkan kerja you tak boleh jadi introvert sangat kan. Nanti macam orang ingat macam sombongnya, tapi kita sebenarnya nervous. Kalau kita ada masalah, of course kita akan menyendiri dulu. Kita akan duduk dalam bilik. Bukan sebab kita tak nak cerita dekat orang, we just perlukan masa untuk macam digest dulu apa masalah kita, apa kenapa jadi macam ni, apa solution dia. I kena macam duduk dalam bilik dulu, I kena termenung kejap dengar lagu, tidur, and then after sometimes few hours, sometimes few days, it depends on the problem tu kan. Tapi macam I memang kena duduk dulu. Lepas tu baru I akan open up dekat orang macam like, you guys rasa kan patutkah I buat macam ni? I perlukan advice juga. Okey, kalau I diuji dengan masalah, biasanya akan menyendiri dulu. Sebab I rasa macam setiap orang ada kapasiti masing-masing untuk menyelesaikan masalah. Kalau memang you nak selesaikan masalah sendiri pun tak berkesan, then I akan seek orang ketiga ataupun pihak luar untuk bagi cadangan dan juga pendapat ataupun nasihat untuk I lah. Normally I prefer untuk start dekat tempat baru because tempat lama selalunya ada banyak memories kan. So the memories tu mungkin akan menyebabkan I lebih lambat sembuh. Kan tu tempat baru tu you macam you restart your life, bukan dengan buang memori lama, tetapi dengan wisdom, pengalaman-pengalaman lama tu kita boleh start untuk perbaikilah diri kita, hidup kita macam tu kan. Tengok situasi. Sebab kalau tanya saya kan, Islam ni menggalakkan kita berhijrah. Tapi berhijrah ni dari banyak aspek lah. Nak hijrah pemikiran pun berhijrah juga. Hijrah daripada tempat kerja, kalau duduk dalam satu tempat kerja pun boleh jadi juga. Kalau saya lebih kepada stay and build on benda yang baru lah. Sebab kalau kita lari ke mana-mana pun, benda tu akan still haunt kita sampai bila-bila. Problem ni kita pergi mana-mana pun akan ada. Kalau kita tak solve problem tu akan datang kat kita balik. So kalau I ada problem yang sangat besar pun, I akan try my best untuk solve it first, and maybe I boleh buat decision untuk mulakan hidup baru yang balik dekat tempat yang lain, ataupun I duduk kat sini sekarang. But definitely I akan solve that problem first lah. I akan cuba sabar dulu. Sebab I think sabar is a very very important trait. Kita cuba selesaikan masalah kita dekat tempat itu dulu. Kalau memang tak ada cara penyelesaian langsung, kita dah cuba pun still rasa macam terperangkap, terkongkong kat situ, then I akan mulakan dekat tempat yang baru. Nak bahagia kena pandai buat pilihan sendiri. Jom kita saksikan bagaimana diorang tentukan arah diorang dalam Mutiara dalam Debuan Kabus.